Pada video kali ini kita nak cerita pasal standing wave. So ini ialah rumus umum untuk standing wave, dan apabila dua identical wave bergerak pada opposite direction, which is y1 dengan y2 kita tambah, kita akan dapat standing wave lah. Dekat YouTube you all boleh cari standing wave, and you boleh klik dekat sini untuk kita tengok sampel apa tu standing wave. So ini yang dinamakan sebagai standing wave. Kalau kita nampak kat sini, dia ada satu lambda. Ini memang betul-betul satu lambda, dan tali ni dia sebenarnya bergerak ke atas ke bawah, dan ini cuma bayangan dia lah. Okay, yang ini satu bahagian ini kita panggil dia segmen. So dalam kes ni kita ada satu lambda dengan dua segmen. Ini ialah bentuk slow motionnya. Dan kalau yang ini ialah setengah lambda. Dan bila dia adjust lagi sekali, kita dapati bahawa frekuensi makin bertambah dan kita nampak satu setengah lambda. So kita ada 3 segmen yang menghasilkan 1/2 lambda. That's why bila kita buat gambar untuk standing wave ni, dia punya gambar bentuknya garis terus dalam keadaan macam gini, dan yang ini ialah garis putus-putus. Dia sebenarnya menunjukkan yang dia ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Yang ini basically dia punya bayangan lah. Seperti yang saya cakap, apabila y1 tambah dengan y2 yang membezakannya cuma direction sahaja, maka kita akan dapat equation untuk standing wave. Di sini saya akan tunjukkan y sama dengan 2a cos kx sin omega t, and for that, sebabkan dia bentuk cos, that's why kita punya sketching bagi standing wave bentuk cos jugalah. Dekat sini kita ada dua jenis amplitude. Satu ialah maximum amplitude, lagi satu ialah amplitude. Amplitude yang biasalah. So untuk maximum amplitude dia ialah 2a, dan amplitude of the particle at displacement x ialah 2a cos kx. So ada beza antara maximum amplitude dan juga amplitude. Amplitude ialah bila pada mana-mana kedudukan atom pada tali ni bergerak paling maksimum pada kat situ saja. Okey, dan dekat sini ialah maximum amplitude. Dekat sini amplitude maksudnya dia tak boleh pergi lagi tinggi daripada kedudukan dia yang ada dekat sini. Ni saja dia boleh pergi. Selain daripada itu, kita juga ada istilah-istilah seperti two consecutive notes. Maksudnya dekat sini nombor 1 saya ada letak antara note dengan note yang bersebelahan dengannya, dia sebenarnya ialah setengah lambda. Sebab ini ialah 1 lambda, maka antara note dengan note ialah setengah lambda. Kemudian untuk two consecutive antinote pun sama, which is nombor 2 yang ini. Antara antinote dengan antinote ini ialah pun sama juga setengah lambda. Next, kalau antara note dengan antinote means that sebelah antinote, sebelah note yang nombor 3 ni yang saya dah label ni, maka dia ialah 1/4 daripada lambda. Sebab ini 1 lambda, yang ini setengah lambda, maka yang ini ialah suku lambda. Dan nombor 4 ialah a segment. Jadi yang ini ialah 1 segmen. Maksudnya kita ada 1 segmen, 2 segmen. 1 lambda ada 2 segmen. And now let's discuss questions. I have 4 questions that we can discuss. Question number 19, 20, 21 and 22. So let's go. You can pause this video to read the questions. I'm going to straight away do the listing. So the maximum amplitude ialah 2a. So 2a sama dengan, sebab dia dah cakap kat sini, the amplitude of two progressive wave that produces a wave ialah 2. Dah harap 2. So kita ada 4. Dia cakap dalam apa ni tadi? Sentimeter. Okay, sentimeter. The wave number K dia, wave number dia dah bagi 1.57 per centimeter. And then the omega, the angular frequency, omega ialah 31.42 radian per second. Alright, soalan A, dia suruh kita cari
propagation speed. Okay. So V equals to, kalau kita tengok baik semula nota kita, propagation velocity kita boleh ambil daripada dua rumus ni. Jadi saya rasa saya nak ambil yang ini sebab saya dah ada information yang ada kena mengena dengan omega dan K. So omega per K sama dengan 31.42 per 1.57 sama dengan, okay, so saya dapat 20 cm per second. So yang kedua, dia minta distance between the first two antinodes. So kat dalam ni tadi kita dah bercerita yang untuk two consecutive antinode ialah setengah lambda. So lambda per 2 sama dengan berapa kita nak cari. For that kita kena cari lambda dulu. So lambda sama dengan 2 pi per K. Kita terus dapat 4 cm. Now 4 cm bahagi dengan 2, kita dapat 2 cm. Now kita nak buat soalan nombor 20. Now untuk soalan ni panjang sikit dan kita kena buat sketching. And for that you boleh pause the video to read the question first because I'm gonna straight away pergi kepada jalan kerja. Okay, rumus umum untuk standing wave ialah 2A cos kx sin omega t kan. Dan kita diberi bahawa amplitude ialah 0.8. So 0.8 kali dengan 2 kita dapat 1.6. So I'm gonna straight away buat 1.6 cos K dia ialah 2 sebab ini ialah A sin omega t minus kx, betul tak? Jadi K kita ialah 2, omega kita ialah 9. So I'm gonna write it straight away, 2x sin 9t. Okay, kita dah menjawab soalan A. Soalan B dikata what is the amplitude of the resultant wave, maksudnya the standing wave. Jadi kita punya jawapan ialah 2A itulah. Untuk soalan B, dia Y ialah 1.6 meter. Kenapa meter? Sebab dia dah bagi tahu meter kat sini. So kita cuma ambil yang maksimum ni sajalah. Alright, untuk soalan C, dia suruh kita determine the three smallest value of X, tapi X mestilah lebih besar daripada 0, correspond to the nodes and antinode. Dia suruh kita cari kat mana kedudukan antinode dengan node pada 3 tempat, tapi yang penting bukan 0. So sebenarnya cerita dia ialah dia nak tahu dekat mana node 1, 2 dan kalau kita letak lagi 1, 3 kat mana daripada sini. Gitu. Dia minta kita kedudukan ni. And for that kita nak buat sketching sikit lah. Sebabkan soalan ni nak kedudukan nodes yang bukan dekat 0, maka yang kita nak cari ialah dekat sini 1, 2 dan 3. For this, kita dapati bahawa kita punya lambda ialah daripada sini sampai sini, betul tak? Maka saya akan label kat sini ialah sebagai lambda. And I can see that kalau dekat sini lambda, I can divide it into like what? Is it 1, 2, 3 and 4 parts sebelum kita nak dapat lambda. In other words, kalau kita nak dapatkan what is the X, we know that this is the lambda, right? And for sure that the nodes are located at these places. So we can see that untuk the first one, it is actually the lambda per 4, and then this one ialah 3 per 4 daripada lambda, and then this one ialah 5 per 4 daripada lambda kita. Okay? So in order for me to find the x's, I have to find the lambda. So lambda sama dengan 2 pi over k. Kita punya k pun kita dah tahu tadi 2. Jawapan kita ialah 3.142 meter. Now sekarang kerja kita ialah nak cari x. X ialah pada 1 per 4 lambda. Lepas tu kita ada pada 3 per 4 lambda. Dan yang terakhir sekali ialah 5 per 4 lambda. And this is the answer. Bagi soalan seterusnya, dia minta pada antinodes. Again, dia tak nak pada x equals to 0. And for that, kita punya antinodes, y kita ialah antinode kita, right? Which is 1.6 lah. 1.6 meter. Jom kita buat sketching macam tadi.
Okay, sketching dah siap, kita nak cari pada kedudukan antinode kita. So basically sepatutnya kita boleh ambil yang ini. Tapi kan dia dah cakap dia tak nak pada X sama dengan kosong. So kita tak boleh ambil ni, kita terus pergi kepada sini, sini dan situ. Jadi daripada origin ke first antinode kita ialah setengah lambda. Untuk antinode kita yang kedua ialah lambda itself, kan cukup satu lambda. And untuk antinode kita yang ketiga kita nak cari, dia ialah pada 1/2 lambda. And now jom kita buat terus. So these are the answers. And the last question for this question is determine the maximum displacement at the element in the string at x equals to 0.4 meters. Basically samalah macam kedudukan ni. Dia tanya kalaulah ini dekat 1.5 meters, dia kata berapa kedudukan amplitude ni, sebab kan dia boleh pergi ke atas, pergi ke bawah, pergi ke atas, ke bawah pada kedudukan ni saja, right? So dia nak minta kita carikan maximum displacement tu, okay? Now, equation untuk amplitude ialah ini. Again, okay, don't get confused antara dua. Ini ialah untuk maximum amplitude ialah 2A saja. Tapi untuk amplitude of the particle at whichever distance lain daripada maximum amplitude, dia ialah 2A cos kx. So, in this case, kita punya equation untuk amplitude ialah 1.6 cos 2x. So, kita masukkan nilai dan kita boleh dapatkan jawapan. So, jawapan kita ialah 1.11 meter. Jangan lupa untuk dapatkan jawapan ni, kena pakai mode radian. Seterusnya, kita pergi kepada soalan nombor 21. Again, you can pause the video. I'm just gonna straight away do the listing. The items that I've highlighted are the one that I've listed. Okay, so we need to obtain the equation for the standing wave, and for that we're going to use y equals to 2a cos kx sine omega t. I'm going to put it in, so we know that this is 0.015, so saya darabkan dengan 2 because this is 2a and I got 0.03. So y equals to 0.03 cos 8x sine omega is 2 to t, where y and x in meters and t in second. Now this is really important for you to write it down. They comes in a package. So this whole thing is the answer. The question B, the question is there a node or antinode at the position of x equals to 0 meters? So at x equals to 0 meters, we have to find the y, the amplitude. So 0.03 cos 8 and then times dengan kita punya x, which is 0. The answer that we got is 0.03. So thus, at x equals to 0 meters, y is antinode. Question C, calculate the amplitude at a point at the position at x equals to 0.12 meters along the standing wave. And for that, kita just masuk saja dalam equation 0.03 cos 8 kali ni x kita ialah 0.12 meters. And the answer is 0.017 meters. Alright, question D, determine the distance from a node to an antinode. So based on our node, we can see that from a node to antinode, it is lambda over 4, which is a quarter lah. So lambda over 4. The problem now, we don't have the lambda. It's okay, we can find it guna 2 pi per k. And you should get the answer 0.785 meters. Okay, from here baru kita masukkan balik semula dekat dalam ni, we divide it by 4 and you should get 0.196 meters. Okay, we've come to the last question. Again, you can pause the video to read the question. I'm gonna straight away do the listing. This is to A, the maximum amplitude, which is 1.2 meters. I also have the K over here, cos kx, which is 0.5 per meter. And then I also have the omega, which is 100.
radian per second. Question A is asking for the speed of the interfering progressive wave. This is, literally progressive wave. So I'm just going to use this equation instead of having to V equals to F lambda lavender. Just use this one. You should get the answer straight away. This is quite straight away, okay? Next is asking for 3 questions, korang. Look at this one. Maximum amplitude, and then amplitude at the vibration of x equals to 5 centimeters, and the other one is the distance between consecutive notes. So kita kena buat 3 bahagian. Okay, I'm gonna write this one as I create the equation. So maximum amplitude is straight away the 2a itself, so the answer is, this is this one. So 1.2 meter terus. Okay, and then number 2, dia minta at x equals to 0.05 meters. Apa dia punya amplitude, dia kata. So kita masukkan balik semula. 2a tadi ialah 1.2, okay, cos 0.5, and then you masukkan saja nilai x, which is 0.05, and then jom kita kira. Okay, saya kira saya dapat 1.2 lah. Okay, 1.2 meters. Ingat, this one must be in mode radian. Okay, and then number 3, the question number 3, dia minta kita apa tadi? Distance between consecutive notes. Balik semula dekat nota, 2 consecutive notes ialah setengah lambda. So kita kena cari lambda dulu, korang. So again, lambda sama dengan 2 pi over k. K kita ialah 0.5. Kita sepatutnya boleh dapat 12.57 meters. And now, daripada n ke n ialah lambda bahagi dengan 2. Berapa tu? 6.28 meters. That's it.